Kau tengok orang asli ni. Kau tekan pause kalau kau nak baca habis. Abaikan bunyi tupai kat luar tu. Orang asli perlukan lesen Malaysia untuk subsidi minyak. Minyak ni ada dua lah. Petrol dengan minyak masak. Minyak masak kena guna apps. Pertama, kita masih ada jurang besar dalam digital ni. Chip dekat kad pengenalan tu, dia kena gabung dengan internet, kena gabung pula dengan smartphone. Sebab tu dulu, Najib ni, dia masih guna BRIM. Subsidi bersasar ni dia dimulakan pada zaman Najib. Tapi secara duit subsidi tu, pelbagai sektor kan, duit subsidi minyak lah, duit subsidi itulah, duit subsidi inilah, dia pukalkan kemudian dia masuk dalam akaun kau. Selepas itu, kemudian tu dia akan tariklah secara perlahan-lahan yang subsidi yang diikat pada produk-produk tadi tu, dia akan tarik secara perlahan-lahan. Ini dasar Najib pada ketika itulah. Najib ni dia korup ni, kita cerita bab lain lah, cik pun sokong yo. Tapi sebab kerajaan sekarang ni pun korup yo, hui lah. 47 pertuduhan lah, Lim Guan Eng tak didakwa, tak diteruskan pendakwaan lah, mafia korporat lah, Azam Baki lah. Ini Rafizi yang cakap lah, bukan pakcik yang cakap. Sebenarnya Najib ni dia kena perangkap USA yo, projek regime change Amerika, sebab ECRL, bauxit, plan ekonomi Malaysia adalah pro China. Jadi satu duit yang banyak gila dimasukkan secara paksa dan tiba-tiba ke dalam akaun peribadi Najib. Kemudian kalau kau semak, semua tuduhan datang daripada DOJ Amerika dan media-media Amerika. Artis-artis Hollywood pun konon-konon pulang lah, ini cincin daripada 1MDB lah. Kalau tidak, macam mana Tun Dr. Mahathir masa ketika itu sanggup bergabung dengan DAP kalau tak ada satu kuasa yang paling power di muka bumi ni yang mengolah persetujuan semua ni. Okey, yang ini tak setuju tak apa. Pakcik pun reda juga UMNO jatuh. Sebab Allah ni dia maha mengetahui. Pada pakcik, lepas pada ni, Malaysia akan mudah berlaku peralihan kuasa lah. Setiap Allah izinkan, pasti ada hikmah dia. Cuma sebagai pendidikan, pakcik nak cakap, Najib ni dia kelulusan dia ekonomi. Dia ni bukan sastra. Jadi Najib tak pandai persembahan pentas yang memukau macam budak-budak sastra. Dia janji macam-macam, dia gabungkan semua pelampau bukan Melayu ni, tuntutan-tuntutan ni. Kau baca dalam buku Pakatan Harapan tu, dia ada tuntutan pasal kuil, bla 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 dan sebagainya. Jadi Melayu di dalam ni hanya 20% sahaja. Dan sekarang ni semakin terhakis lah. Berbalik kepada lesen Singapura untuk dokumen, untuk apply subsidi Malaysia. Dokumen Singapura, apply subsidi Malaysia. Kita wajib, WAJIB, wajib guna standard yang sama dengan orang asli, orang pendalaman. Sebab mereka ni lah titik paling dasar untuk apa-apa dasar negara yang kita nak laksanakan. Apa-apa dasar yang kita nak buat, kita kena tengok titik paling dasar mereka ni. Bang, kau cakap senang lah. Kami ni dah convert lesen Singapura sebab kena kerja Singapura. So, kalau convert, gaib dah ke lesen Malaysia kau? Kalau dah gaib lesen Malaysia kau, inilah kerajaan Malaysia perlu buat mekanisme untuk wujudkan semula lesen Malaysia kau. Dia bukan terus apply guna dokumen di Singapura, subsidi Malaysia dokumen Singapura. Wujudkan balik lesen Malaysia kau tu, sama ada kerajaan buat satu mekanisme atau kau yang pergi buat. Kalau mekanisme tu dah pun wujud. Takkan Singapura nak saman kau kalau kau ada dua lesen? Yang Singapura kau gunalah lesen dia, kau diam-diam sudahlah kalau kau dah ada lesen Malaysia. Yang kau nak memonggit-monggit, Eden dah ada lah lesen Malaysia. Kau nak memonggit-monggit ke Singapura tu, apa diam-diam sudahlah. Kau dah dapat melalui mekanisme yang sepatutnya diwujudkan oleh kerajaan Malaysia dulu ni. Poin dia ialah kedaulatan jenis apa dokumen Singapura diguna untuk apply subsidi Malaysia. Inilah DAP, inilah kerajaan Melayu yang hanya 20% di dalamnya. Boleh tak cik cakap macam tu? Mesti tak boleh dah kan? Akta Sultan lah, Akta Jeli SKMM lah. Kebebasan reformasi. Dan Acik tak nak macam tu dah. Acik tak nak macam tu dah. Acik tak mahu dah tanam bonci. Acik nak tanam cerdik kat korang semua dan diri Acik sendiri, kat family Acik sendiri. Kerajaan perlu buat mekanisme wujudkan balik semula lesen Malaysia bagi rakyat Malaysia yang dah convert lesen Singapura. Tu deh yang kau kena buat dulu. Supaya sama standard dengan orang asli dan orang pendalaman. Kita kena guna satu standard yang sama. Supaya subsidi Malaysia guna dokumen Malaysia, bukan dokumen asing. Dan keduanya, dasar negara perlu mengambil kira titik orang asli dan orang pendalaman. Kalau dan buat begini dan begitu, adakah mereka ni tertinggal? Nampak? Kalau mereka tertinggal, kita kena buat
dia ni jangan tertinggal dulu. Baru dasar tu boleh kita laksanakan. Nampak? Kalau kau faham, kau share supaya keluarga kau tak termasuk dalam Melayu 20%. Jadi kita jadi macam Singapura lah. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu ulama kita khabar Islam kena memerintah, bukan diperintah. Sebab tu ulama-ulama kita dia sebut jangan jadi macam Singapura, tapi kita khabar dia resis. Memanglah dia tak reti nak bersebahan ponteh, nak bercakap dengan media ni, dia memang tak reti. Kita nampak dia alah bangang berputar-putar, berpusing-pusing. Dia memang tak pandai. Tapi dia lurus. Dia sayangkan anak bangsa dia lurus. Bila Islam memerintah taklah dan khabar kita ni akan maju. Tak apa, tak ada dah. Pasal kita akan ada pembangkang yang kuat dan kita akan terimalah pakai pembangkang-pembangkang bab ekonomi tu. Tapi teras Melayu Islam tu, kau kena fikir benda ni dan kau kena share video ni supaya keluarga kau tak termasuk dalam Melayu 20% tadi.